Hello guys, welcome back to channel Wawa Diva. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Tinggal orang tak? Cepatlah. Tak ada orang ni. Minta maaf. So, terima kasih dekat Ayung sebab beli phone dekat adiknya yang tercinta. Ni, adiknya. So, terima kasih you sebab belanja phone I. Phone I dah rosak dah. Tengok ni. You. Tak, cerita dia macam ni. Saya hari ni berada di Loyat lagi, ingin membeli phone baru kepada adik saya. Okey, rosak kan. Terima kasih you. Bukan you. Saya ingin membeli phone. Bukan. Membeli phone dekat adik saya yang bernama Ikmal. Tapi dia tak ikut lah sebab kita nak surprise dekat dia. Kita nak baling phone dia. Balik yang. Jangan, bukan. So, apa tunggu lagi? Jom kita pergi tengok. So, kita dah sampai kedai iPhone. Kalau tidak, Ikmal dapat 17. Ingat 17 dah keluar. Sayang Ikmal. Tak yalah dia beli macam-macam je. Beli mahal je kan. Bukan nak belajar pun. Betul, nanti dapat handphone tak belajar. Main game ke. So, kau rasa Kak Ikmal suka warna apa? Warna sekejap. Warna ada warna apa yang ada ni? Warna pink lah beli. Kita kenakan dia beli warna pink dekat dia. Tak adalah. Kat sini ada warna apa je? So, jomlah kita tengok-tengok dulu ataupun kita pergi kedai lain pula. Kita survey dulu guys. So guys, setelah mencari, kita orang nak survey dulu ni sebab ada yang harga mahal, ada yang harga murah. So kita mesti jadi pengguna dan pembeli yang bijak. Kalau boleh pusing satu kedai ni, pusing satu mall ni, pusing satu Loyat ni, kita pusing. Cari the best price. Kalau boleh dapat iPhone yang harga RM1 pun okey kan. Okey kan. So korang stay tune lah. Hope Ikmal kalau tengok video ni jangan banyak main game lah, belajar. Belajar tu penting. Okey. Kena lempang je. Ni untuk adik tercinta, okay? Kau kalau tak hargai siap kau. So guys, yang ni dia nak pasang tempered glass. Tempered glass termahal dekat Malaysia ni. Kalau nak beli tempered glass ni saja RM999. So dia dah siap pasang tempered glass guys. Kita tengok ke orang kaya. Amin. Ui, dapat ori punya bai. Ayo. Baik dah. Weh, aku beli awal-awal phone ni pun tak dapat macam ni tau. Oh yo, macam itu ular lah. Ayo. Bagi dia test power. Mau ke tak mau? Oh yo, badu. Kita tunggu sementara tu Ayung nak bayar lagi. Ayung tengah mengisi form. Sesi pengiraan di situ guys. Jadi apa-apa masalah Okey, baik. So guys, kita dah dapat iPhone 13 Pro. Cantik kan warna dia kan? Kita nak bagi phone ni dekat dia, okay? So jom kita buat prank. Prank bermula daripada sekarang. So korang, kita orang dah sampai rumah and kita bagi tahu Ikmal pasal apa yuk? Kita nak suruh dia macam tengok-tengokkan rumah ni. So kan rumah ni kan tengah renovate. Korang sendiri pun nampak ada barang-barang banyak kan, barang-barang renovate.
So ada barang yang dah siap buat, ada yang tak buat lagi, ada yang setengah buat. So kita nak tanya dia lah, macam mana progress ni, okey ke tak, cantik ke tak rumah Ayung. Kita tanya dia nanti. Lepas tu Ayung ambil phone dia, kita campak. So saya dah suruh kasih ambil ikman dekat bawah. Dia dah sampai kot rasanya. Tu. Awal lah. Sini yo, I nak tanya ikman pasal meja kabinet ni. Okay, so macam mana? Lawa tak bar aku? Lawa. Dia ada lampu sebenarnya. Boleh buka tu lampu, tapi tak tahulah. Hari tu dia macam short, tak boleh buka. Ya, dia tutup lagi. Belum siap lagi lah. So berapa? Berapa rate dekat bar aku? 8. Sebab belum siap lagi kan. Boleh lah 7/10. 7. Okey lah, boleh lah. Lawa agak. Okay, so jom kita pergi dekat kabinet TV. Lawa tak? Boleh lah. Nanti dia ada lampu juga macam dekat bar tu. So nak tengok kat mana lagi tu? Tunjuk mana-mana. Kat mana lagi So tadi bar ni kau bagi berapa? 7/10 kan? Asal kau tak bagi 10? Sebab kali tu kena check. Asal pula apa kena mengenai kayu? Yang apa ni? Macam tu tau. Tak adanya. Yang ni memanglah dia tak pasang lagi. Saya tak bagi 10 ni, aku barai ni. Weh, bodoh. Weh. Asal berbaling? Dah dia bagi aku berapa? 7 je. Weh, kemek lah tu weh. Bengong lah. Kau fikir boleh repair? Boleh je repair. Bagi kau senang lah. Bagi orang tu tak boleh repair lah. Rusak bodoh. Boleh je kan juga repair. Tu beg gelas. Dah jahanam ni mana boleh buat apa lah. Iya. So nak buat macam mana? Buang sampah lah. Dah tak boleh nak repair Kau ni. lebih batu api. Boleh je lah repair kau. Aku tumbuk ke kau pula. Mana boleh? Ni Tak ni, dah kemek ni. Dah ni lah. dah teruk Boleh. sangat lah Okey, minta lah dulu tanya abang tu yang selalu kita repair phone tu. Tak boleh gak. Abang tu pun memang tak ambil dah phone ni. Kalau nak Jahanam repair. lah ni. Macam ni. Rosak lah. Tak boleh baiki. Macam mana? Penat ikut kumpul duit. Tak kena balik macam tu ke. Kau lebih-lebih kasih. Kau. Siapa yang beli pun lah? Ni phone abah yang beli. Lepas tu asal dia nak barang pula kan? Biar je lah. Tak ada lah. Malas lah bodoh. Asal benda boleh repair. Dah jahanam macam ni mana boleh lah. Teruk sangat ni. Macam mana yo? Boleh tu repair tu. Boleh kan? Nak repair kan? Mana boleh. Boleh kot. Boleh. Tapi kau kena sabarlah dalam seminggu ke apa repair. Tak dia. Sempat seminggu ni aku rasa. Dia punya kran dia. Kau pula batu api Aku baling pula phone kau. Mana phone kau aku baling? Aku tak bawa phone. Ish. Jahanam sana. Bila nak repair. Hai, tak tahu lah. Kena hantar. Kena hantar dulu lah. Ni beng. Yang ni bengong je ni apa ni? Weh, Balik tapi tak teruk gila. asal sampai macam ni tu? I dah expect jadi ni. I baling sikit je. Mana ada? Buat memang lah. Masa macam ni lah. Tak apalah, aku tak payahlah guna phone. Kau kan selalu main bola. Balik pun lambat sekolah. Tapi aku nak guna juga iPhone. Bukan selalu dapat. Muka nak nangis. Kau nangis ke? Kau marah ke? Kau marah macam tu? Weh, nak nangis weh. Close up muka dia weh. Weh. Nah. Ish. Gila aku mau dapat phone baru siap. Tengok harga dia. Aku beli baru. Sebab tu aku baling phone kau yang capuk ni. Betul lah. I ganti balik dengan 13 Pro je lah. Tapi sebab Pro Max tak ada stok. Lampu tu dah barai lah. Macam mana? Kau rasa happy tak? Kau kira? Tadi aku plan dengan kasih Sel. Babi batu api tu kasi. Ya, dia kasih. Tengok apa handphone betul. Ya, betul. Tak ada ni tipu.
Aku rasa dia macam was-was lagi. Takut telefon tipu. Tengok. Betul. Memang betul. Tengok. Saya boleh ambil gambar apa semua lagi. Teruji kembali ya. Tu je. Pasal macam ni? Ni nak repair gak ke apa? Tak boleh buang lah. Itu dah mana boleh repair lah, dah janam. Buang. Muka pasrah. Ya, dah muka dia pasrah. Macam tak happy je kau dapat phone baru. Baik aku bagi kasih. Aku je. Happy ke tak? Happy ke tak? Ya, happy. Cakap apa? Terima kasih. Pasal nanti aku bagi kasih. Tu je lah hari ni konten. Sebab kita sebenarnya nak prank je guys. Tapi entahlah. Dia macam tak marah guys. Mungkin dia memang penyabar punya orang kan. Sebab selalu yang kuat barang saya. Dalam adik-beradik yang kuat barang saya dengan nombor 2 Ifan. Lagi seorang Isyad. Yang 2 orang ni mungkin adik-adik dia takut dengan kakak dia. Takut lah ini kalau ni. Kau takut dengan aku? Dia takut. Pam. Oh, kau nak pam kat sini? Mesti aku pam kau. So guys, saya rasa macam mana Mal? Excited tak? Bagilah kata-kata sikit. Terima kasih Ayu. Itu je. Cakaplah apa-apa. Terima kasih Ayu bagi iPhone. Semoga dia mudahkan segala urusan. Nah, tu je. Selalu dia murahkan rezeki, dia pemudahkan segala urusan pula. Amin. Amin. Boleh lah tu. Wish daripada tak ada kan. So guys, kalau korang suka video ni kan, korang nak prank lagi, kita prank kat Sim lah pasti. Kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Bye.